Okey, kita sambung discussion kita untuk pengembangan yang ni. Dia ada macam 4 lah huruf. So dia ada macam 4 yang kita kena darab. So P darab R, dia mula yang depan ni, the first letter, dia akan darab dengan everything yang dekat second bracket ni. Okay, so P darab R, PR, P darab S, PS, and then move to the second one, darab dengan everything kat belakang. Q darab R, QR, Q darab S, QS. Yang ni sebab dia memang different entity, PR, PS, QR, QS, so tak boleh tambah. So same juga dengan yang ni. Yang depan first darab dengan every letter dekat belakang ni. E darab G, EG, E darab H, EH. So dia akan jadi EH dekat sini. EH. And then move to F, F darab G, FG, F darab H, FH. And then this one A darab C, AC, A darab negative D, negative AD, B darab C, BC, B darab negative D, BD. Then this one A darab C, AC, A darab negative D, negative AD, B, negative B darab C, negative BC, negative B darab negative D, positive BD. And then this one A darab A kuasa 2, A darab AC, AC, negative B darab A, negative AB. So kita tulis ikut alphabetical order. Negative B darab C, negative BC. So this one A darab C, AC, A darab negative 3, negative 3A, A darab 2 darab C, 2C, 2 darab negative 3, negative 6.